Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zam. Mai satu orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang paling besar pahala? Bukan setakat sedekah, tapi nak sedekah yang boleh mendapat pulangan pahala besar. Dia, orang ni macam-macam. Ada orang dia buat benda sunat, tapi ada orang dia nak buat benda sunat pada masa yang tepat. Sahabat ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, ayyu sadaqati a'zam. Dia kata, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang paling besar pahala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahih. Nabi kata, kamu bersedekah ketika kamu tengah sihat. Jangan tunggu sakit baru nak bersedekah. Dikiaskan kepada ibadat lain sama. Nak buat ibadat, jangan tunggu pencen. Nak buat ibadat, jangan tunggu tua tak larat. Nak buat ibadat ni masa tengah cedah, masa tu buat. Pasal apa? Pasal ibadat yang kita buat masa kita tengah sihat, puas hati, berbanding dengan ibadat yang kita buat waktu kita dah duduk atas wheelchair. Kita buat tapi tak puas. Tapi kalau kita buat ibadat ketika kita tengah sihat, kita full swing ibadat kita, puas hati. Sama dengan sedekah. Nabi SAW, bila sahabat ni mai tanya, macam mana sedekah yang betul-betul boleh janjikan pahala besar? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahih. Hang bagi sedekah ketika hang tengah sihat, syahih. Bagi sedekah ketika hang rasa macam hang kedekut, rasa macam hang sayang duit, rasa macam bakhil. Waktu tu kita lawan nafsu kedekut tu, kita bagi. Itu bagus, Nabi kata. Takhshal faqra. Kamu bagi sedekah ketika kamu takut jadi miskin. Duk berasa macam duit tak apa banyak, kalau bagi ni kurang lagi. Duk berasa macam nak tunggu duit banyak baru nak bagi sedekah. Duk berasa kalau duit tak apa banyak bagi ni, takut duit kurang, takut jadi miskin. Tengah duk rasa lagu tu, bagi sedekah, Nabi kata. Wa ta'amulul ghina. Dan kamu bagi sedekah ketika kamu berangan-angan nak jadi orang kaya.